Betul lah. Right. Selamat petang guys. So hari ni aku dekat Melaka. Kemudian aku tunjuk sikit lori baru aku. Ni adalah baby green. Sebelum ni dia warna hijau je. And then aku buat airbrush sikit lah untuk biar orang kenal. Ini adalah lori aku. Bila jumpa korang horn lah sikit, pen-pen ke 2-3 kali je. Nanti aku horn lah balik. Okay, lepas tu ini site pemasangan aku dekat Melaka yang pertama. Hari ni lambat sikit datang site sebabnya ada sikit-sikit lah. Okay, lepas tu okay. Ini design dia. Ini design dia, kayu ni standard steel. Kemudian material dia semua kat sini material aluminium, jangan risau berkenaan dengan karat. Sekali dengan kayu ni lah. Kemudian yang ni besi ni, silver ni besi, bukan besi. Material standard steel. Okay, so sekejap Okay, ketinggian dia. Ketinggian dia customer ni ambil dekat aku adalah, tak silap aku tadi aku ukur 5 kaki setengah. Betul, ngam. 5 kaki setengah ketinggian dia. Lebar, aku lupa tadi aku ukur. Lebar tak silap dalam 15 kaki ke 16 kaki lah, macam tu contoh. Tak silap. Okay, so ini design pertama aku pasang hari ni kat Melaka. So cameraman, alright. Nak tunjuk buka tutup tak boleh sebabnya customer owner dah balik dah. Alright, so inilah, ini rumah baru. Cantik oh, sebab belakang dia ada keluasan pagar. Keluasan tanah lagi. Tak silap aku dalam 12 kaki macam tu lah, tak silap aku lah. Alright, so itu saja. Gerak lu, paper aja. Sas.